Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Weekly Market Analysis untuk hari ini, 13 hari bulan Mei 2026. Jadi ada banyak perkara yang akan kita discusskan dalam video ini, kesinambungan daripada video hari Isnin 2 hari yang lepas. Alright, jadi tanpa melengahkan masa, yang pertama sekali seperti mana yang kita telah discuss dalam video pada hari Isnin yang lepas, iaitu US akan mengeluarkan data CPI, data inflation, yang mana saya telah membuat sedikit ramalan anggaran bahawa saya menjangkakan data CPI adalah data yang dikeluarkan nanti akan strong, dan data CPI yang dikeluarkan memang strong, memang lebih panas daripada apa yang dijangkakan, dan secara keseluruhan inilah yang menyebabkan peningkatan dalam dollar index serta menekan pasaran gold untuk jatuh daripada selepas pengumuman data CPI yang dikeluarkan ini. Jadi kalau kita lihat dengan lebih detail, data CPI yang dikeluarkan oleh US untuk April year on year meningkat kepada 3.8% dan bulan ke bulan meningkat 0.6%. Jadi secara keseluruhannya ini boleh mengubah naratif Federal Reserve untuk terus mengekalkan kadar faedah yang lebih tinggi. Jadi kita akan memerhatikan key level utama untuk dollar index DXY, iaitu di paras 98.5. Sekiranya DXY melakukan breakout, maka ini berpotensi juga untuk membuatkan Euro USD menurun, begitu juga dengan kenaikan dalam USD JPY. Jadi overall untuk short term ini, dollar index dilihat agak bullish dalam masa yang terdekat. Alright, jadi seterusnya juga kita lihat perkembangan dengan WTI, yang mana dalam video pada hari Isnin yang lepas kita telah discuss berkemungkinan WTI akan meneruskan kenaikan berkenaan dengan ketegangan di Selat Hormuz, yang mana WTI telah pun melepasi paras $100. Jadi sehingga masa ini ketegangan di Selat Hormuz masih lagi tidak mereda. Jadi kita menjangkakan sentimen bullish untuk WTI masih lagi tinggi, dan kita memerhatikan WTI di paras $102, iaitu sekiranya paras $100 boleh bertahan, kemungkinan WTI masih lagi boleh meneruskan peningkatan, maybe boleh mencapai paras seterusnya, iaitu paras rintangan di antara $105 sehingga $107. Jadi overall untuk WTI juga saya masih lagi mengekalkan pandangan bullish. Alright, jadi seterusnya berbalik kepada pertemuan summit di antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping yang dijadualkan akan berlangsung pada 14 hingga 15 Mei 2026 ini di Beijing. Jadi fokus utamanya of course trade war, kemudian AI chip, isu berkenaan dengan Taiwan dan juga isu berkenaan dengan Iran, selain juga daripada isu nadir bumi. Jadi sekiranya kita mendapat apa-apa perkembangan positif daripada pertemuan di antara Donald Trump dan Presiden Xi Jinping ini, kita boleh menjangkakan keseluruhan market, especially risky asset seperti US 100, Bitcoin boleh membuat peningkatan, dan seterusnya boleh menyebabkan tekanan kepada pasaran DXY dan juga gold. Jadi kita akan terus mengikuti apakah intipati, apakah perkara yang dibincangkan, apakah keputusan yang akan diperolehi daripada pertemuan di antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping ini. Especially saya akan memerhatikan pasaran Nasdaq US 100, yang mana again sekiranya kita mendapat catalyst yang positif daripada pertemuan ini, kita boleh menjangkakan US 100 maybe boleh memecahkan paras resistance 29,000 dan maybe boleh mencuba sehingga ke paras 29,500 sehingga ke paras 29,800. Begitu juga Bitcoin, pasaran kripto juga mungkin akan mendapat reaksi yang positif sekiranya perkembangan positif daripada pertemuan Presiden Xi dan juga Presiden Donald Trump. Alright, jadi seterusnya untuk hari ini saya akan membuat analisa untuk pasaran Bitcoin menggunakan Quantica. Again, ini adalah application yang saya bangunkan sendiri. Jadi kita akan analyse untuk pasaran gold pada waktu ini untuk time frame 4 hour dan juga aggressive entry style. Okey, jadi kita akan mulakan analisis untuk Bitcoin ini. Okey, again kita pilih untuk Bitcoin menggunakan Binance punya data feed. Okey,
Alright, jadi analisis kuantika ini akan mengambil masa sekitar 1 minit sehingga 1.5 minit. Jadi saya akan pause kejap video ini. Kita akan sambung apabila result daripada analisis ini siap nanti. Okey, jadi analisis kita telah pun melalui fasa terakhir iaitu fasa stage 3. Alright, jadi sebelum result analisis dikeluarkan, kita kena setuju dulu dengan risk notice ini. Okey, pertama sekali kita tengok daripada sudut chart ini dengan TP pertama di paras 81,900 dan stop loss di paras 79,000. Anyway, kita akan tengok dengan lebih detail lagi berkenaan dengan trade setup ini. Jadi ini adalah trade setup grade A dengan total score index ialah 96/100. Jadi again, Quantica propose untuk mengambil entry di paras 80,500 sehingga ke paras 81,500 dengan stop loss di paras 79,200. TP pertama ialah di paras 81,900, TP kedua 82,800, TP ketiga di paras 85,000. Seterusnya juga Quantica explain kenapakah entry dipilih di paras ini, iaitu stage 1 interpretation identifies the current position as end of wave 4 correction initiating wave 5 with a long direction. Bahawa Bitcoin berkemungkinan boleh meneruskan kenaikan untuk wave 5. Seterusnya stop loss ialah di paras 79,200 dan TP pertama ialah di first resistance 23.6% Fibonacci. TP kedua di wave 3 high. Jadi kita dapat lihat dekat sini bahawa Quantica memberikan kita reasoning, memberikan kita sebab alasan kenapakah entry dipilih di paras itu, stop loss dipilih di paras-paras tertentu dan di manakah paras-paras take profit yang berpotensi. Jadi semuanya diterangkan secara detail. Okey, selain daripada itu juga daripada sudut faktor-faktor lain, seterusnya untuk Valence Micro Fundamental melihat bahawa pasaran Bitcoin adalah neutral, Eco juga neutral, Atlas menyokong pandangan long dan Geo melihat bahawa pasaran Bitcoin adalah neutral untuk waktu ini. Alright, sebagai kesimpulannya, Quantica memberikan trade proposal untuk mengambil position long Bitcoin pada paras 80,500 sehingga ke paras 81,500. Dengan keseluruhan setup ini digradekan pada grade A dengan skor indeks 98/100. Alright, jadi itu saja perkongsian weekly market analysis untuk hari ini. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk menggunakan sistem Quantica ini untuk membuat analisis pasaran yang sebenarnya begitu kompleks, tetapi sistem Quantica ini boleh memberikan kita full analisis daripada pelbagai sudut dalam masa seminit sehingga seminit setengah saja, berbanding kalau kita nak belajar semuanya mengambil masa bertahun-tahun, kemudian nak buat analisis setiap hari pun mengambil masa berjam-jam. Semuanya boleh diselesaikan dalam masa seminit setengah. Jadi ini menjimatkan masa untuk kita belajar dan seterusnya menjimatkan masa untuk kita membuat analisis. Walau bagaimanapun kita kena terima bahawa pasaran adalah dinamik, pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja tanpa sebarang amaran. Jadi again, bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan sistem Quantica ini secara percuma, boleh try secara percuma, boleh pergi ke website quantica.my dan boleh download macam app yang saya gunakan ini ialah untuk Windows, dan untuk Android juga boleh download sebagai application. Begitu juga dengan iOS. Alright, sekian saja perkongsian untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.